Kita sudah panggil kawan lain seorang, tapi cuma tak rekod je tadi. Dia baru nak rekod. Mas. Kau ni. Nak berhenti tu cakap dia. Ha? Ha. Aku tahu kau pergi naik bas mana. Mak aku tahu. Macam mana mak kau tahu? Main dengan baju megah tu. Tu Naufal juga. Melu apa dah. Aku tak tahu dia dah balik sini. Sikit. Kita main bas. Dengan dua aku. Kesian pula aku tengok lagi seorang ni lagi. Alamak. Ini pakai stand je tak apa. Pakai jatuh je. So misi kita orang bermain badminton. Tak rekod sangat. Tapi aku cuba korang lawan kau dengan kau lawan dengan Adam ni. Boleh. Cuma panggil. Farhan nak bawa Farhan. Sekejap. Apa? Penat dia lagi. Tadi. Orang kau depan. Tadi pagi-pagi. Pagi tak. Kenapa papai? Oh, tadi aku nampak kau dekat kedai tadi. Kau pergi mana kat kedai tadi? Aku nak beli. Oh, beli. Aku pergi stesen 6 beli jagung. Atau aku beli aiskrim. Oh. Aiskrim. Oh, Naufal. Naufal pula dah. Woi, Wafi. Pergi mana? Oh. Satu aku pulang. Cuma panggil budak college ni. Apa ni? Aku tak ingat lah. Stesen 6 je aku asal aku pergi tadi. Oh. Apa kau cakap? Kalau kau cakap aku tadi kau kena ganti. Oi. Mana boleh. Aku dah terus ingat dah. Aku dah sunat kau je. Aku dah pandang ni. Aku dah tahu dah. Jadi papa pukul berapa ni? Pukul 5 waktu pergilah taman solat pergi taman. Waktu tiba panggil. Kita panggil Kalis. Sekarang waktu pukul dia macam tak tahu. Tujuh lagi. Cuma ada bola je. Aku Mas- akan cek kat taman. Sebab aku nak cari. Kau letak kat mana kunci kau? Nak poket malam. Asal? Dia terus hilang. Sebab poket aku dah bocor. Up. Oh, misi kita orang. Apa? Jom kita panggil kawan lagi lagi seorang tak tahu. Ada ke tak ada Adam? Ha? Ada ke tak? Ada. Ya hitam. Tak nampak pun. Kau tolong buang bel. Ya. Buang tepi ni lah. Aku bocor ni. Tapi kau jangan langgar lagi. Aku boleh dah sini. Sebab aku patah. Oh, patutlah. Jom kita
Kita mesti Lagi sepuluh. panggil kawan. Takutlah. Bukannya ada besi pun. Ah. Kau punya suara dia macam ni. Kena naik sampai tingkat 5. Ha. Kali ni dia panggil panggil pula. Jom, kalau dia seorang pun tak jawab. Aku selalu aku nak terbuka. Sebab aku kan bawa banyak sini. Aku ada banyak lagi sini kat tolong aku. Oh. Jom. Kam. Aku akan dari depan dah. Okay. Kita dia kat belakang. Budak aku lah yang ni. Dek, kita kena buat kaki macam ni. Sebab kaki. Teh. Ikuan. Yang lagi 2 tu, kita panggil Ikuan dulu. Atau panggil Cici. Cici dekat 3 ni, dekat 5. Tapi Cici boleh dia panggil bawah ni. Nanti sebab dia dengar. Semalam aku panggil tak ada pula. Siapa dia je ada. Kerja dekat seorang rumah. Tapi aku panggil dia tak ada. Jom. Ada bunyi apa-apa tu? Bunyi macam bunyi panggil orang. Tak ada. Bunyi kat bawah je. Aku yang bunyi lagu tu. Dia berangan. Ada orang. Lagi satu. Gambar aku baca. Tinggal. Ada 3 air penting tu. Okey guys. Dah Kita sampai. nasib guys. Kau tiket 1,000. Mampus kan. Okay. Kita mesti budak ni yang panggil. Bukan aku. One. Suara dia kuat. Suara aku tak kuat tu. Ni lah tingkat dia. Panggil pula. Ikut. Oh, ikut tak ada ah. Punya basikal dekat kawan. Punya. Tak turun pula seorang budak ni. Ayo. Siapa lah lagi? Jom kat sini dim lah. Okey guys. Kita panggil kawan lagi tu kan. Kalau tak ada juga. Kalau tak ada juga kita. Sekejap tunggu seorang budak. Aku ni pasti dekat kawan ni. Kalau tak ada juga kita main dengan budak Sinofan. Wih, ramai-ramai naik. Penat lah. Kita masa untuk panggil Cici. Panggil bawah ni kan penat aku ni. Oh, ada. Ada tu. Cici. Cici. Jom main. Jom ke bawa budak aku. Kita main badminton. Budak ni ajak. Main dekat depan budak aku. Dia. Aku sama dah berapa ringgit deh. Cici. Sana. Tapi kena pusing sana. Tak ada ni. Aku tak biasa aku tak biasa ni kan. Ke bawah budak aku kan. Ya, tak ke pula aku tengok Cik Adam ni. Jom kita ke bawah saya sendiri.
Sekejap saya kena ambil duit bintang sekejap. Aduh, ingat dulu tak nak main. Mana aku tu? Jadi tak main. Okey, dua orang budak. Jom guys, kita mengambil badminton sekejap. Tak boleh tunjuk rumah. Bye. Tunggu sekejap lagi. Okey, kita rekod lagi sekali sebab tadi tak tahulah tulisnya penuh. Baling kuat sikit Nufal. Kau tahu lagu tu? Tak. Tahu. Habis-habis pun kena kereta ni je. Video ni masuk YouTube boleh kan? Nufal. Ya budak ni dah banyak kali masuk YouTube ni. Baru je aku cakap tadi. Tapi tak bunyi pun. Kalau jangan ketuk je. Kat situ nanti aku malas nak ni. Main kat taku je. Tak nak ah. Ada orang dah kau ni. Dah, orang tu bagilah. Bukan. Nanti kena ubah lagi. Malas aku. Asal. Main kat Ambil lah Nufal. Tu dia tu kan ambil. Nanti kita pula yang main. Bagi diorang main dulu. Sebab yang ajak tadi budak ni yang ajak main. Aku tak tahu pula dia nak main. Sedap panjang juga tengok dia main. Nanti tengok saya main pula. Bye. Guys, kita nak main badminton. Tong kelip. Bola baling. Biar aku takkan kau main lah dulu. Kenapa? Bukan aku. Aku mana? Kita coba ya. Sekejap aku buat kamera depan. Wibu. Kita rekod daripada sini. Kalau nak tu. Kau shoot kau cantik sikit. Lihat di lawan aku. Okay. Kita sambung balik video kita pada petang ini. Tu orang training ke aku pun tak tahu. So kita tengah main basikal. So terbagilah. Pakai skipper je main. Okey, selamat malam. Sekarang waktu maghrib. Semua kita pergi solat dulu. Dan nanti kita pergi makan. Pergi makan ke? Pergi lepak-lepak kat mana tak tahu dengan seorang budak. Mungkin budak yang kat video tadi tu kita sambungkan dia video tadi. Jom kita pergi lepak ke
Okey guys, nanti kita rekod lagi. Bye. Boleh main tau? Tak boleh. Okey, kita pergi. Tak ada. Ada, tak. Aku tengok sini. Ai, aku telanjang kau tadi. Wow. Oh, wow, si laga ni. Dia kau bonggol Memang dia. Kita pergi kedai mana?